Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya Bob Basu TV. Hai, hari ini saya akan away ke Laos tengok apa tahu? Tengok bola sepak antara Malaysia menentang Laos di Vientiane. Saya pergi seorang hari ini. Dalam perjalanan ni bolehlah tengok macam mana saya daripada airport Penang akan pergi naik flight ke Bangkok. Lepas ke Bangkok, kita naik train satu malam ke Nong Krai. Lepas Nong Krai, kita akan masuk Laos. Laos dekat je. Masuk-masuk daripada Thailand tu, dia Vientiane punya, Laos punya ibu negara. Dia dekat-dekat situ lah. Okay guys, jangan lupa support channel saya, subscribe dan komen di bawah. Okay guys, sekarang mereka tengah beratur. Nanti ada train daripada kita akan naik ke sana, ke Nang Koi. Kita pergi Nang Koi. Mereka dah beratur. Tak apalah, kita air-air ni bagi mereka dulu lah. Jangan kelar kabut. Tadi dah kelar kabut dah. Jom. Kita train nombor 3. 3. Okey. Okey. Kita train dia macam ni. Satu hari kita akan naik train ni sampai ke Nong Krai. Ni nombor train dia nombor 3. Sana train nombor 2. Train nombor 3. Jom kita tengok dulu. Train nombor 3 seat 38. Bawah seat 38. Jom
Ya. Tiga puluh lapan. Wih, belah sana lagi 38. Wah, sejuk kawasan ni. Wah, away day. Pergi ke Laos macam ni lah. 38, 32, 40. Saya duduk kat ujung kali. Duduk kat sini. Ni 38 lower. Ni tempat saya. Ada apa tak? Tak ada plug. Allah, plug tak ada. Saya just ada. Ini dia kita. Kawasan dia. Dia dekat dengan. Okey, sekejap kita bagi. Okey guys. Inilah keluasan yang ada untuk satu malam. Dia lawa dia. Ni boleh dijadikan satu hari hotel. Kita sampai nongkrang. Dia rasanya ada dua train untuk malam. Satu train yang special ini, dan lagi satu yang biasa punya. Tak tahulah boleh tidur ada. Okey, yang untuk makan malam saya beli kat ni je. Dia apa? Miji pisang. Yang ni burger. Nampak ni burger dengan sandwich. Ni halal. CP keluar CP warna merah. Dan ni untuk esok pagi. Pisang 2 untuk sarapan. Takut di sana tak ada apa? Tak ada makanan halal. Kalau ada makanan halal, okeylah. Train ni akan bertolak dalam lingkungan pukul 8.20 waktu Thailand. So kalau 8.20 waktu Thailand, waktu Malaysia dalam 9.20 lah. Barang-barang yang luas lah. Boleh saya tidur lena. Dia ada blanket ni. Blanket dia blanket lah. Hati. So apa lagi? Sebelum nak tidur, kita makan dulu. Makan malam. Okay guys, kita sudah bertolak daripada Bangkok, akan menuju ke Nong Krai. Harap perjalanan kita ni lancar. Kemungkinan kita sampai di sana pukul 6 pagi. Ni dia punya. Nanti gelap dah tak boleh nampak apa. Selagi boleh nampak, kita boleh record lah. Kalau nampak di sana tu Dong Mung Airport. Tadi kat sinilah saya touchdown. Ni kadang saya naik daripada sini lah. Disebabkan saya pergi town sekejap. So saya akan naik daripada Krop Away Bangkok lah. Ni okey, sampai Domong. Selamat pagi warga YouTube sekalian. So sekarang ni saya dah berada di Udon Thani. Isi pagi dalam pukul dekat pukul 5.50 macam itulah. Dah sampai dah. Tengok. Kalau nampak gelap sikit lah. So daripada Udon Thani ni ke Nong Krai dalam 15 minit macam itulah. 15 minit naik kereta api. Ni mereka dah siap. Semua siap tengok. Semua berkemas. Semua daripada set tempat tidur kan, dia terus bertukar menjadi set tempat duduk.
Sekejap lagi sampai di Nong Kai. Kita akan duduk sekejap dalam setengah jam situ. Kita tunggu train. Satu lagi train yang nak masuk ke Vientiane. Train tu main daripada Bangkok juga. Pasal Bangkok ni ada dua train. Satu train sampai Nong Kai, satu train sampai Vientiane. So kita tunggu, sebentar gitu tunggu. Nanti kita round-round sekejap lah dekat depan stesen Nong Kai. So kita inilah, kita tunggu. Ni dah lagi, ni dah sampai dah stesen Nong Kai. Esok saya akan main di sini lah, Nong Kai, naik flight daripada sini ke Bangkok. Pasal harga sama. Orang tu kereta api. Nampak? Ni dia macam shuttle, kereta api shuttle pagi. Okey, kita dah sampai ke Nong Kai. So kita akan nak beli tiket first. Tiket ke Vientiane. Dia lagi satu train. Jom kita beli. Pasal tiket ni murah sikit. Kalau kita pergi dengan shuttle, ni dia punya perjalanan dia terlalu panjang. Dia nak kena naik ni satu, naik satu. Okey. Ni Nong Kai punya stesen. Dapat tahu pukul 8.45. 8.45 train tu akan ni lah. Train ni yang kita naik. Dia tak besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dekat 10 gerabak. Okey guys, kita akan menuju ke Vientiane. Kos kita nombor 4 sini. Nombor 3. Sini kot. Jom kita naik belah sini lah. Okay guys, kita sekarang berada di dalam train menuju ke Vientiane. Okay, InsyaAllah akan sampai Vientiane sekejap lagi. Dia dalam 10 minit lah sampai Vientiane tu. 10 ke 15 minit lah. Ramai juga yang masuk dalam ni. Rasa nanti penuh ni. Okay, jumpa lagi kat Vientiane Away bersama saya di Vientiane, perlawanan Laos menentang Malaysia. Okay. กรุณาเตรียมตัวโดยสารตรวจใหม่ทุกท่านอีกครั้งนะครับขอตรวจโดยสารตรวจใหม่ทุกท่านอีกครั้งนะครับ I have checking it. Okay guys, kita akan check tiket. Okay guys, kita akan seberang jabatan daripada Thailand ke Laos. Inilah jabatan dia. Panjang kot jabatan dia.
Dia kita meledah sungai. Rasanya sungai ni dia boleh pergi Vietnam kot sungai ni. Dia. Ah, daripada cari tiket. Kita dah ada tiket dia. Wah, lawa. Dia punya sungai. Dia dengar. Sana, pada belah sana Nongkrai. Ada juga orang duduk di situ juga. Berjalan. Cross. Dia boleh jalan ni tapi jauh. Dia boleh jalan tapi jauh. Welcome to Laut PDR. Dia punya perkataan lah. Public Diplomatic Right. Tahu apa dia. Situ ke immigration dia. Kalau berjalan kaki dia kena jalan sampai hujung lah. Selalunya tak boleh jalan kaki. Lepas ada shuttle bus daripada Laos ke border ni lah, border Thailand. Kita dah masuk. Okey guys, kita sudah sampai di Vientiane. Nanti dekat sini kita tak boleh nak record sebagainya. Okey guys, kita sudah beli tiket. Ini dia tiket dia. Nampak? So ada orang daripada Sabah, member. Okey, peace. Okey, okey, kita naik bas. Ini dah bas dia, From the People of Japan, dia punya bas. Sudah sampai di dia atas kot. Okey. Jadi tu. Okey, kita nak pergi makan. Dia asal-asal dah atas ni kot. Okey, kat di Laos ada satu kedai halal. Dia nampak kedai halal, dia betul-betul berhadapan dengan berhadapan dengan stesen bas. Malaysia. But never forget satu ringgit give me. Okay.
Okey, tu dia punya owner dia. So ni hari ni makan nasi goreng, insyaAllah sini halal. Dan apa ni, kawasan ni juga dia dekat lepas ni boleh beli makan ataupun boleh beli souvenir kawasan ni. Okey, kita makan dulu. Dia ada berhadapan dengan stesen bas. Okey guys, kita daripada bus stop akan menuju ke hotel lah. Saya naik tutut EV. Dia macam tutut lah, tapi dia teknologi EV. Dia punya tutut Nazim. Okay, dengan harga tutut ni dalam aplikasi Kokau. Ni stesen bas dia. Kita pergi terus ke Nazim dekat ni. Kalau boleh check in masuk, kita check in masuk. Nanti pukul 3 ada kumpul naik bas pergi ke stadium. So untuk tadi ada kedai makan dekat Talau, nama dia Talau. Dia punya Sompi Komplek. Dia tempat makan halal dia tengah bawah. Dia punya nasi goreng dia, sedap-sedap, boleh tahan. Sini kebanyakan EV baru nak berkembang. Tapi tengok kereta EV, empoi. Ni rasanya mereka harus buat perayaan ni. Okey guys, kita pergi ke stadium sekarang. Kita pergi naik tutut. Tapi tutut ni kau pergi tempat point dekat Sebaidi lah. Ya. Kemungkinan naik bas. Pasal berkumpul pukul 3, ni dah 3:10 minit. Masalahnya nak dapat public transport untuk payah di sini, memang cukup payah. Okey. Tak tahu kalau lepas terlepas saya terpaksa naik tutut. Kalau tak terlepas tak apa. Make point pukul 3. Ni dah 3 lebih dah. 3:10 minit macam cukup. Okay, kita dah naik bas. Okey, kami sudah sampai. Okey, guys, kita bergerak ke belah sana, session. Dia session belah sana untuk pelawat.
masuk ni. Tengah duk bergambar dengan lori rare daripada Laos. Rare lori tu. Tak tahu dia ni suasana di tempat pembelian. Kebanyakan nampak orang Malaysia ya. Orang Laos tak nampak sangat. Majoriti di sini beli makanan orang Malaysia je. InsyaAllah kita cari makanan yang halal. Oh Malaysia, kita bersaudara. Oh Malaysia, satukan jiwamu. Selamanya Harimau Malaya, selagi kita bernyawa. Oh Malaysia. Wah, stadium dia macam Hanoi, Wak. Kamu kanku. Ini baru 66 lagi 30 minit. La 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 oh. Satukan jiwamu ke Malaysia, kita bersaudara. Oh Malaysia, satukan jiwamu. Selamanya Harimau Malaya, selagi kita bernyawa. Oh Malaysia, Tak ada orang pun. dah kebanggaanku. Masa kita orang main kat home. La 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 oh. Oh, oh, oh. Satukan jiwamu. Apa benda lagu ni? Aku blok je lagu ni. Oh Malaysia, satukan jiwamu. Selagi kita bernyawa. Satukan jiwamu. Oh Malaysia, kita bersaudara. Oh Malaysia, satukan jiwamu. Selamanya Harimau Malaya, selagi kita bernyawa. Oh Malaysia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Okey guys, sebelum masa pertama sudah berakhir 0-0. Oi, letih. Dah nak dekat habis suara. Dah. Ni dok mengorat. Dengan Okey, nanti kita sambung separuh masa kedua pula. Okey guys, kita dapat kemenangan di Laos 3-0. Alhamdulillah. Ayo. Okey guys, ni tu berjuang sia sedia berkorban menunggu pertiwi sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah merdeka kita menuju medan batin. Andainya kami gugur semua, taburlah bunga di atas busara. Diri berdoa, Malaysia berjaya. Semboyan telah berbunyi, Okey guys, sudah 3-0. Terima kasih. Terima kasih. Okey guys, jom balik. Jom balik esok pukul 5 pagi. Kita nak balik ke Bangkok balik. Esok tengok macam mana berjalan. Okey. Okey guys, yang ni. Wow. Dia punya lori
Wow. Epic tu. Okey. Dengar. Kalau dengar alhamdulillah. Okey, so kita pergi tempat cerah lah. So hari ni pukul lah ni dalam 5.30. So 5.30 kita nak pergi ke stesen custom. Lepas kat custom kita nak pergi ke Thailand. Di Thailand tu, sampai Thailand nak naik train pergi ke Udon Thani untuk naik flight. So hari ni saya dapat tidur 5 jam. 5 jam saya dapat tidur disebabkan semalam lepas habis tengok bola, memang lambat sampai ke tempat checkpoint yang berkumpul. So daripada situ kami pergi cari makan. Kedai makan tutup awal. So ada yang dia tutup lambat. So kita makan kat situ lah. Lepas tu tidur nak pukul 12 lebih lah. Ni pukul 5. Dekat 5 jam tidur ya. Sama dah set jam kalau tak set jam. Memang terlajak lah. Okey, sekarang 5.30. Saya dah booking dah kereta untuk pergi ke border Laos. Kita nak masuk border Laos pukul 6. Sementara dari sini ke sana dalamlah setengah jam macam tu lah. Sampai-sampai border boleh lah kita keluar terus. So lepas tu train daripada tu pukul 7.45. Kita tunggu ni. Kita tunggu kakao. Rasanya dah sampai dah. Tu, okey. Dia kakao dah sampai dah. Jom kita pergi naik dia. Dia punya kenderaan kecil lah. Okey. Sat tunggu ke. Bye. Kita boleh naik dalam beg kakao. Ni salah satu transport airport, tapi untuk kakao dia hanya boleh naik dalam satu orang ke 2 orang saja, sebabkan dia perkhidmatan transport yang low budget. Bila low budget dia boleh naik seorang dan 2 orang ya. Kalau lah 4 orang ke 5 orang dalam 4 orang kita naik Maxim. Disebabkan Maxim dia kereta biasa. Dia pun ada kita kena choice dekat kakao tu. Dia ada satu macam tutut tu untuk seorang boleh naik. Pasal tutut dia tak berapa, tak ada dapat aircon tak ada. Tapi di yang ni ada aircon. Dan yang kereta pun ada. Kereta ada dalam 4 person boleh masuk dalam kereta. So kita akan menuju ke custom immigration. So kawasan ni gelap je. Baru pukul 5, dalam 5.30. So kita terus ke immigration untuk perjalanan pulang. Setelah tengok perlawanan antara Laos dengan Malaysia dalam kesudahan 3-0. Okey guys, kita tunggu dekat kita sampai ke immigration Laos nanti. Okey, assalamualaikum. Okey, kita dah lepas pada immigration. So sini kita akan tunggu bas untuk pergi ke sana, ke Thailand punya border. Dari sini ke sana kena naik bas disebabkan jauh dia punya perjalanan. Dia crosskan sungai. So ada orang dia tu pun daripada Ipoh. Nanti naik train sama. So kita jumpa di sana macam mana kita nak naik bas. Perjalanan untuk nak naik bas biasalah kan. Tapi jangan lupa pasal kita dah keluar pada Vietnam, kita kena isi form untuk arrival daripada Thailand. Kalau dari situ semua alhamdulillah lah. So kita jumpa dekat sana. Kita tengok kawasan jambatan tu. Ada seorang orang Ipoh, dia pun nak balik hari ni terus.
Tapi dia memang bajet betul lah. Dia punya tiket train sampai ke Ipoh asalnya tak sampai 200. Dia buat tapi 2 hari lah. Okey, kita jumpa lagi. Okey, ni bas daripada border Vientiane ke nak pergi border Nong Krai, Thailand. Sungai Mekong. Tapi banyak tu. Tak dia silau tak tahu. Tadi kalau nak pergi Vietnam ni. Guys, kita sudah berjaya sampai ke ke stesen Nong Krai. So train daripada sini pukul 7.45. Yang member kita akan pergi terus ke Bangkok dan saya akan terus ke Udon Thani naik flight. Dia naik flight ke Bangkok, dia naik train ke Bangkok, saya naik ke Bangkok lah, flight. So sampai sini lah journey saya dengan Harimau Melaya, Atras Melaya dan Malaysia. Terima kasih kepada semua. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Nanti insyaAllah kalau tahun depan, kalau lawan dengan Vietnam, kalau ada kelapangan, kalau ada tak ada apa, saya akan sampai ke sana di Vietnam. So terima kasih kerana menonton saya punya channel dan okey, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.